Okey. Guys, sebatuk pula. Okey, ini adalah hasil mentarang goreng ya, macam goreng ikan. Macam goreng ikan keli ke ya. Ini hasilnya. Tengok. Ni saya buka. Macam ni lah. Okey. Ni hasil dia. Okey, mentarang goreng. Lawa kan? Cuma belakang ni dia ada macam sisa dia ni, macam tempat sisa yang ni jangan makan lah, ni jangan makan. Sebab ini dia ada rasa pasir-pasir dan dia ada gelap-gelap macam lumpur tanah ya. Buang. Yang ini. Okey, buang. Okey, yang ni tadi. Ni ambil. Kemudian sorry ya, saya pakai handphone sebelah, tangan sebelah lagi untuk kopek. Okey, tengok di sini. Di sini ada kuku. Maksud saya kuku. Ni kuku. Kita kopek macam ni. Kita keluarkan dia punya isi. Okey. Ini adalah hasil mentarang. Isi mentarang. Panjang ni ekor dia panjang. Siapa yang tak pernah tahu apa mentarang, ni mentarang goreng. Ekor dia panjang. Orang ada yang geli, dia kata macam ekor cicak. Yang ini jangan ambil lah ni. Yang ini jangan ambil sebab ni ada kuku dia tajam. Buang, taruh sana. Buang. Yang ini pun serupa, sebelah ni pun ada kuku tajam ni. Sini ni, kat sini ni ada kuku tajam. So, ini pun jangan ambil, kita buang. Okey. Yang kita makan hanya ini saja. Ni. Daripada ujung ni sampai ekornya ni. Boleh dimakan. Ya. Yang ini, sisa-sisa macam ni buang. Kalau apa tak tahan sakit perut. Okey. Ini tutorial mengenai mentarang goreng makan dengan nasi panas. Nikmat. Okey. Terima kasih guys. Bye.